Tuan-puan, pernah tak terlintas kalaulah suatu hari nanti kita ni dah tak ada, emas yang kita simpan tu jadi macam mana? Benda ini sebenarnya jarang orang tanya, tapi mestilah anda sendiri pernah terfikir pasal benda ini. Hari ini tuan-puan, ramai yang ingat jika pemilik akaun public gold itu meninggal, emas itu terus beku macam tu saja. Tidak boleh diambil, tidak boleh dituntut. Tuan-puan, sebenarnya bukan emas itu yang bermasalah, tetapi tahap kefahaman kita yang tidak lengkap sebenarnya. Saya sebenarnya nak tuan-puan sama-sama fikirlah. Bayangkan anda dah simpan emas ini bertahun-tahun. Niat anda cuma nak apa? Nak tinggalkan sesuatu untuk ahli keluarga. Tapi kalau SOP pun tak jelas, waris pula akan jadi stres dan tertanya sama ada urusan ini boleh dilakukan ataupun tidak. Tuan-puan, saya nak tanya lagi. Kalaulah ada satu sistem yang betul, dokumennya lengkap dan proses yang sangat jelas, anda rasa waris anda akan tenang ataupun tidak lepas anda meninggal? Sebenarnya ringkas je tuan-puan. Emas tak beku, ia tetap boleh dituntut oleh waris yang sah. Kedua, public gold ada prosedur, iaitu pusaka. Anda boleh ikut dengan dokumen, ikut undang-undang dan bukan ikut sesuka hati. So tuan-puan, saya bukan nak jual apa-apa pun hari ini. Kalaulah anda nak faham SOP lebih awal supaya keluarga anda tidak kelam kabut nanti, boleh DM saja saya Perkataan Waris dan saya akan explain perlahan-lahan untuk akaun anda di bawah saya.